dalam repair phone pun kalau boleh satu skru pun hang kena cari balik. Apa yang saya bermula hari ini adalah untuk pertama saya pun ikut step by step lah. Step untuk memahamkan orang ramai berkenaan dengan reka flag dulu, lebih kepada awareness lah. Awareness ni cuma kita bawa awareness dalam dalam reka flag ni adalah kekal aktif. Kekal aktif ni saya bawa dia kena yang lebih aktif lah. Kalau macam kita bawa sebagai apa dah, sebagai yang lembek, slow apa semua, susah sikit lah tu. Yang video-video saya yang nampak lebih kepada aktif, gembira dan sebagainya. Di sebalik belakang ni macam-macam masalah, tapi untuk kita bawa satu-satu tanggungjawab, satu amanah tu kita mesti kena lebih ceria, lebih bersemangat dan lebih apa dah, lebih untuk improve daripada sebelum ni dan ke hadapan, insya-Allah. Akhir sekali, untuk affiliate ni bukan sahaja untuk sharing, ia kena bermula dengan membina kepercayaan pelanggan lah. Setiap affiliate masing-masing ada kawan-kawan, komuniti, rakan dan sebagainya. Kita kena apa dah, kalau kita nak berjaya dalam perniagaan ni, kita kena bina kepercayaan apa dah, pelanggan-pelanggan kita lah. Kalau pelanggan kita tak percaya, kita banyak pusing, kita banyak apa dah, kita banyak tak jujur dan sebagainya dalam sesuatu pekerjaan ke, sesuatu perniagaan ke, kita sukar nak dapat kepercayaan bila kita menjual lah. Saya tekan benda tu, tuan-tuan dan puan-puan, dalam perniagaan ni. Kadang-kadang ada dulu sifu tok guru saya ni lah pesan dalam repair phone pun kalau boleh satu skru pun hang kena cari balik, insya-Allah. Sebab apa, tuan-tuan dan puan-puan? Sebab benda tu kejujuran dalam perniagaan. Kalau kita bagi rosak, kita bagi pecah ke apa semua, kita kena sembang dengan customer, kita kena tanya balik customer, ni saya bagi pecah, kena ganti ke apa ke. Kita kena sembang. Kalau kena ganti, kita kena gantilah, kita kena terima lah sebab kita berniaga. Kalau kita customer kata tak payahlah, sikit-sikit je, sebab saya pun faham Cik Zaki buat mungkin benda baru tak biasa terpecah, tak mengapa, saya boleh. Itu kita kena bincang baik-baik dengan customer lah. Sebab yang pentingnya untuk customer ni cakap daripada mulut ke mulut kepada orang ramai lah. Kepercayaan. Tentang harga tu, customer kadang-kadang tak berapa kisah sangat. Dia yang penting dia percaya. Bila dia percaya, dia sanggup mai dari jauh, tuan-tuan dan puan. Ada yang customer saya daripada Sik dan sebagainya. Sekarang ni banyak kedai-kedai, tapi ada setengah yang betul percaya, depa tak selesa, depa tetap nak datang untuk dapatkan servis perkhidmatan kita. Macam itulah affiliate juga. Affiliate pun kalau kita bawa sebagai kekal aktif ni, sebagai produk reka flag ni, kita kena jujur dalam perniagaan. Jangan tipu orang, kata nak hantar barang tapi kita tak hantar. Contohlah, bukan hantar macam affiliate ni tak perlu hantar, kami yang hantar. Tapi cuma kita kena janjilah kita kena faham produk yang reka flag tawarkan, bukan cerita lebih-lebih, bukan overclaim pasal kesihatan dan sebagainya. Itu kita tak maulah, sebab kita bawa produk daripada lesen berdaftar, daripada NOT KKM. Itu kita kena sensitif, jaga sikit lah, sebab KKM pun ada level-level dari bidang kesihatan ni. Ada level NOT, ada lesen MAS dan sebagainya, tradisional dan sebagainya. Kita bawa kosmetik ni, kita lebih pada kesegaran lah. Kita tak claim lebih-lebih dalam sektor perubatan lah. Kita cuba jaga dan kita cuba didik orang kata didik affiliate agar ikut KPI dan SOP yang kita tetapkan. Apa yang reka flag tetapkan, kena ikutlah. Sebab kita tak mau bercakap dekat orang ramai berkenaan terlebih klaim apa yang kita tawarkan. Yang tu saya tak mahu, sebab saya dah ada pengalaman dah. Saya ada pengalaman yang buat kesilapan dalam NOT yang sebelum ni. Sekarang ni saya cuba perbetulkan, insya-Allah saya akan bawa dengan
apa dah, dengan mengikut undang-undang yang apa dah ditetapkan oleh pihak KKM, insya-Allah. Akhir sekali, tuan-tuan dan puan-puan, Reka Flat kekal aktif.